yang ayah dia ada bela saka harimau putih. Padahal seumur hidup si Abang Z dan juga abang kepada si Abang Z ni tak pernah nampak langsung dekat keliling rumah tu ada harimau ke, dekat kawasan ladang sawit milik keturunan ayah dia ni ada harimau ke, tak pernah tahu. Kata si Pak Long, aku ni pun dah tak lama dah rasanya. Takutnya nanti pejam celek, pejam tu dah tiba-tiba tak tercelek pula. Sebelum terlambat, aku nak tanya hampa berdua ni. Mula-mula ayah ni tanya dulu dekat si abang kepada si Abang Z. Kalau aku dah tak ada nanti ni, hang nak terima tak harimau putih ni? Abang kepada si Abang Z ni dia gelengkan kepala. Itu tanda dia tak mau. Lepas tu pula, ayah tanya pula dekat si Abang Z. Abang Z ni pun dia kata tak mau lah ayah. Benda-benda macam ni, cek kalau boleh tak mau lah. Kata si Pak Long, tak apalah kalau hampa dua-dua ni tak mau.